Wah, Kamil, bergayanya awal ni. Ada apa-apa? Lepas sesi ulang kaji hari ini, saya akan pergi ke majlis hari jadi sepupu saya. Jadi awak berdua kalau makan ni elok sikit tau. Jangan sampai terkotorkan baju saya pula. Belagak. Dahlah, jom kita mulakan ulang kaji kita subjek sains. Sebelum tu, jom kita teliti dulu format kertas yang baru. Teruskanlah usaha. Kini, subjek sains akan diuji dengan dua kertas. Kertas 1 dan kertas 2. Sungguh pun begitu, maka untuk kedua-dua kertas ini akan digabungkan dan kita hanya akan diberi satu grade saja. Kertas 1 terdiri daripada 40 soalan objektif aneka pilihan dan kita dikehendaki menjawab kesemua soalan yang diberi. Setiap soalan diberi 1 markah, jadi jumlahnya 40 markah. Masa yang diperuntukkan hanya 1 jam. 1 jam saja. Mana cukup? Sabar, Mi. Yang penting kita akan buat persiapan yang mencukupi dan berkesan. Teruskanlah usaha. Untuk kertas 1, soalannya terdiri daripada berbagai topik dalam sains. Yang pasti, lebih separuh daripada 40 soalan merupakan soalan kibat. Jadi, pastikan awak menguasai topik-topik utama seperti yang saya tunjukkan di sini. Proses hidup manusia, proses hidup haiwan, proses hidup tumbuhan, sifat bahan, pengaratan, sistem suria, tenaga, cahaya, elektrik, haba, jirim, asid dan alkali, daya, mesin. Wah, banyaknya topik yang perlu kita kuasai. UPSR dah dekat ni. Mana tak ada, kita ulang kajilah sama-sama. Betul tu, Mei. Masih belum terlambat kalau kita buat persiapan sekarang. Hari ini, saya dah pilih soalan-soalan kibat kertas 1 untuk kita latih tubi. Dah bersedia? Raja 1 menunjukkan 2 jenis haiwan. Antara berikut yang manakah menunjukkan organ pernafasan X dan Y? Gambar X ialah rusa dan gambar Y ialah belalang. Kehendak soalan ada pada kata kunci organ pernafasan. Rusa bernafas menggunakan peparu. Yang ini saya pasti sangat. Jadi, saya pangkalkan dulu jawapan yang tidak tepat, iaitu B dan D. Tapi, belalang bernafas melalui apa? Apa, Kamil? Melalui spiraka yang terdapat pada badannya. Oh, jadi jawapannya C. Peparu spirakel. Wah, soalan 1 pun sudah ada elemen hebat. Macam mana ni? Mei, kan saya dah pesan supaya berhati-hati. Kamil tak sengaja. Sorry, Kamil. Tak apalah. Nasib baik tak ada apa-apa. Jom, kita sambung balik. Rajah 2 menunjukkan sebuah akuarium. Selepas seminggu, didapati saiz ikan-ikan itu tidak bertambah walaupun diberi makanan. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengurangkan tumbuhan di dalam akuarium. B. Meletakkan lebih banyak ikan di dalam akuarium tersebut. C. Mengurangkan air di dalam akuarium tersebut. D. Memindahkan sebahagian ikan ke dalam akuarium lain. Ini soalan kebat lah, Dina. Untuk menjawab soalan macam ni, kita harus berfikir dan mengaplikasikan pengetahuan sains kita. Soalan ini menguji pemahaman kita tentang faktor persaingan haiwan yang berlaku bagi memenuhi keperluan asas. Soalan bertanya, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Iaitu, masalah saiz ikan tidak bertambah. Jadi, kita harus cari satu cara yang boleh membantu ikan pembesar. Seharusnya jawapan berkaitan dengan cara mengurangkan persaingan. Okey, sebelum kita menyimak pilihan, cuba fikir, apakah keperluan hidup ikan? Makanan, ruang dan udara. Okey, balik ke soalan.
Macam betul aja jawapannya. Kalau awak tak pasti jawapannya, kita pangkalkan dulu pilihan yang sudah pastinya salah terlebih dahulu. Okey, saya rasa B salah. B meletakkan lebih banyak ikan di dalam akuarium tersebut. Cuba terangkan mengapa awak rasa B salah. Ayo, ikan sudah begitu banyak. Kalau tambah lagi, itu bermakna persaingan akan bertambah. Betul cakap Mary ni. Jawapan yang kita nak cari ialah cara mengurangkan persaingan ikan. C mengurangkan air di dalam akuarium tersebut. Kalau air berkurangan, ruang hidup ikan juga akan berkurangan. Ini bukan cara mengurangkan persaingan, tapi meningkatkan persaingan ikan untuk ruang. Kan, Kamil? Okey, tengok A pula. Mengurangkan tumbuhan di dalam akuarium. Maka, oksigen dalam akuarium akan berkurang. Kalau oksigen tak cukup, ikan akan mati. Ini juga bukan cara untuk membantu ikan tu besar. Pandai, Mary. Fikiran secara logik amat penting dalam menjawab soalan sains. Tinggal D saja. Itu mesti jawapannya. Dengan memindahkan sebahagian ikan-ikan ke dalam akuarium lain, kita mengurangkan persaingan untuk makanan dan ruang di dalam akuarium tersebut. Sebab itulah ikan akan membesar nanti. Teruskanlah usaha. Kalau anda tak pasti mana satu jawapan yang tepat, jangan panik dan ikuti langkah ini. Langkah pertama, gariskan kata kunci soalan dan fahamkan kehendak soalan. Kedua, pangkal jawapan pilihan yang pastinya salah. Ketiga, aplikasikan pemahaman sains anda dan fikirkan secara logik untuk memilih jawapan yang betul. Soalan seterusnya. Rajah 5 menunjukkan seorang budak perempuan bangun dari tidur selepas mendengar bunyi jam loceng. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan gerak balas budak itu? A. Manusia perlu bangun awal. B. Manusia memerlukan tidur yang cukup. C. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan bunyi. D. Manusia mempunyai deria pendengaran yang tajam. Semua pilihan jawapan memang kelihatan serupa kerana semua penyataan yang diberi adalah benar dari segi fakta. Akan tetapi, kita perlu memilih jawapan yang tepat berdasarkan kehendak soalan. Kata kunci di sini ialah gerak balas terhadap bunyi jam loceng. Jadi, kita dah boleh singkirkan pilihan A dan B kerana kedua-dua pilihan tersebut tidak ada kaitan dengan rangsangan bunyi. Betul, Dina. Antara pilihan C dan D, yang mana lebih tepat? Berdasarkan kata kunci yang telah kita kenal pasti tadi, jawapannya pasti C. Tepat. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan bunyi. Mary. Saya, jangan marah. Kita rehat dulu Teruskanlah usaha. Teruskanlah usaha. Kamil, awak okey tak? Saya sakit gusi lah. Masa pagi tadi berus gigi. Gusi yang kat sebelah dalam ni tercedera. Lepas tu berdarah. Sampai sekarang sakit. Kabil, awak ni guna berus gigi orang dewasa kan? Habis, takkan nak guna yang budak-budak yang comel-comel tu? Nah, guna ni saya baru saja beli. Sistem operatif. Ya, kepala berus gigi dewasa terlalu besar dan keras. Saya dah tak pernah mencederakan gusi saya sejak menggunakan berus ini. Selain itu, hujung tirus berus ini mempunyai 2 lapisan, menjadikannya 40% lebih berkesan membersihkan gigi berbanding berus gigi lain. Saya pun guna sistem operating di rumah. Best tau. Terima kasih. Tapi warna lain tak ada ke? Sorry ya, ini warna perempuan. Nah, ambil ni. Terima kasih. Jom, kita sambunglah kaji. Jom.
Rajah 11 menunjukkan sejenis alat yang boleh digunakan untuk melihat kawasan yang terhalang oleh penghalang. Apakah prinsip cahaya yang digunakan oleh alat tersebut? A. Cahaya bergerak lurus. B. Cahaya boleh dibiaskan. C. Cahaya boleh dipantulkan. D. Cahaya membentuk bayang-bayang. Oh, saya rasa kita boleh guna teknik pangkal jawapan yang salah dulu macam tadi. Setuju? Jom kita cuba. Ini gambar periskop. Betul, Mary. Apakah prinsip cahaya yang digunakan? Ini cara periskop berfungsikan. Cahaya masuk, dipantulkan oleh cermin dan dipantulkan oleh cermin sekali lagi dan akhirnya ke mata pemerhati. Betul tu, Mary. A. Cahaya bergerak lurus. Macam betul, wah. B. Cahaya boleh dibiaskan. Salah. Sebab pembiasan cahaya berlaku apabila kelajuan cahaya berubah apabila bergerak dari satu medium ke medium yang berlainan ketempatan. C. Cahaya boleh dipantulkan. Macam betul. D. Cahaya membentuk bayang-bayang. Memang benar. Tetapi prinsip ini tidak digunakan dalam periskop. Bagus pemerhatian awak berdua. Jadi, antara A dan C, pilihan yang mana yang lebih tepat? Jika cahaya bergerak lurus dan tidak dipantulkan, cahaya tidak sampailah pada pemerhati. Betul juga, Dina. Jadi, jawapan yang tepat pastilah C. Cahaya boleh dipantulkan. Hui, ada kemajuan lah, Mary. UPS ada dekat. Kalau tak maju sekarang, habis loh. Tikus! Mana? Tolong. Relaxlah guys. Kedai bersih macam ni, mana nak ada tikus? Yang saya cakap tu, ni soalan berikutnya ni berkenaan dengan tikus. Oh, begitu punya. Jadual 1 menunjukkan penyiasatan tentang bilangan tikus di kawasan sawah. Nampaknya dalam 3 minggu, bilangan tikus berkurang daripada 25 ke 13. Dan akhir sekali tinggal 3 je. Soalannya, apakah inference yang boleh dibuat tentang bilangan tikus? A. Pertambahan bilangan ular. B. Pertambahan bilangan padi. C. Pengurangan bilangan ular. D. Pertambahan bilangan belalang. Inference ialah kesimpulan awal kita tentang sebab sesuatu yang kita perhatikan itu berlaku. Saya rasakan strategi untuk soalan ni, kita kena teliti pilihan jawapan satu persatu. Dan uji sama ada logik atau tidak kan? Betul tu. Cubalah. Kalau ular bertambah, apa yang akan terjadi? Ular makan tikus. Jadi, kalau banyak ular, tikus akan berkurang. Ini mungkin jawapannya. Ya, simpan dulu. Mana tahu ada jawapan lain yang mungkin betul juga. Pilihan B, pertambahan bilangan padi. Padi ialah makanan tikus. Kalau padi bertambah, tikus pasti bertambah. Pangkah. Pilihan C, pengurangan bilangan ular. Ular makan tikus. Kalau ular berkurangan, bilangan tikus akan bertambah. Tapi ingat, soalan nak tahu mengapa bilangan tikus berkurangan. C salah. D pula belalang. Tiada kena-mengena dengan soalan. Jadi, pastilah Jawapannya A. Teruskanlah usaha. Langkah pertama, gariskan kata kunci soalan. Langkah kedua, teliti setiap pilihan jawapan. Semak setiap pilihan jawapan sama ada logik atau mengikut pemahaman sains kita. Langkah ketiga, pilih jawapan yang sesuai. Langkah keempat, semak jawapan dengan membaca balik soalan dan pastikan jawapan kita menepati kehendak soalan. Awas, sentiasa semak dahulu kesemua pilihan yang diberi sebelum memilih. Manalah tahu kalau ada pilihan jawapan yang lebih tepat kan? Kita rehat dulu. Saya nak pergi beli Vitagen. Jomlah, saya pun nak pergi. Teruskanlah usaha.
Terima kasih, Mei. Memang sedaplah minuman kultur ni. Mestilah Dina. Sedap dan menyihatkan. Tengok cara kami minum tu. Kreatif. Saya takut terkena baju saya. Awak berdua ni tak payahlah nak ejek saya. Dahlah, janganlah nak ambil hati. Jomlah kita sambung ulang gaji. Rajah 4 menunjukkan sejenis tumbuhan. Pokok kaktus ni. Ya, Mei. Antara yang berikut, tumbuhan yang manakah menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim yang sama dengan tumbuhan dalam Rajah 4. Kata kunci di sini, menyesuaikan diri, iklim dan perubahan musim. Soalan kebat ni. Kita cuba fikir dulu, macam mana pokok kaktus boleh hidup di kawasan cuaca panas dan kering. Pokok kaktus boleh hidup di kawasan cuaca panas dan kering. Sebab kaktus ada akar yang panjang untuk mendapatkan air jauh di dalam tanah. Baik, Dina. Sekarang kita teliti pilihan jawapan dan tentukan sama ada tumbuhan yang diberi ini mempunyai persamaan dengan ciri-ciri pokok kaktus. Pokok pisang. Pokok betik. Pokok keladi. Semuanya tak boleh hidup di kawasan yang kering. Pokok kelapa. Biasanya, pokok kelapa ada di tepi pantai. Betul tu, Mei. Di tepi pantai tu tempatnya berpasir dan juga panas. Jadi, serupalah keadaannya dengan tempat hidup pokok kaktus. Pokok kelapa juga mempunyai akar panjang yang tumbuh jauh ke dalam tanah. Jawapannya D. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan seperti ini, pertama, kenal pasti kata kunci dalam soalan. Kedua, tentukan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan yang menepati kata kunci. Ketiga, tentukan sama ada pilihan yang diberi mempunyai ciri-ciri yang sama. Keempat, pilih jawapan yang tepat. Minum air dulu, Dina. Thank you. Jangan. Oh, terima kasih. Saya takut je nak basahkan baju saya. Tolong jauhkan botol tu daripada saya. Jom ke soalan berikutnya. Jadual 3 menunjukkan perubahan suhu air di dalam satu bekas. Kita diberi masa dalam minit dan suhu air pada setiap minit. Nampaknya suhu air semakin naik. Soalannya, ramalkan suhu pada minit yang ke-6. Saya suka soalan yang ada nombor macam ni. Kita cari dulu beza suhu antara setiap minit. Suhu meningkat 1 darjah Celsius pada minit pertama, 2 darjah Celsius pada minit kedua, 3 darjah Celsius pada minit ketiga dan 4 darjah Celsius pada minit keempat. Jadi, apa ramalan awak? Kalau kita teruskan pola ini, suhu air akan naik 5 darjah Celsius pada minit kelima. Maka suhu air pada minit kelima menjadi 40 darjah Celsius. Pada minit ke-6, suhu dijangka naik 6 darjah Celsius, menjadikan suhu air 46 darjah Celsius. Jadi, A jawapannya. Tepat, Dina. Rajah 10 menunjukkan satu jenis alat komunikasi. Antara berikut, yang manakah perubahan bentuk tenaga yang melibatkan alat komunikasi tersebut apabila berfungsi? Bila telefon berfungsi, telefon akan berbunyi dan skrin dia akan terang. Pastilah yang dihasilkan terdiri daripada tenaga cahaya dan bunyi. Macam mana pula tenaga haba dan kinetik? Sebab kadang-kala telefon juga menjadi panas apabila digunakan dan bergetar apabila ada panggilan masuk. Mungkinkah jawapannya B? Kalau tak pasti, kita tengok bahagian depannya. Bateri di dalam telefon bimbit menyimpan tenaga kimia. Apabila telefon bimbit ini digunakan, tenaga kimia akan diubah ke tenaga elektrik. Saya rasa pilihan B kurang tepat berbanding jawapan D. Bagus tu, Dina. Mei, jom
kita imbas balik soalan tadi. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan seperti ini, pertama, tentukan kata kunci dalam soalan. Kedua, tentukan jenis tenaga yang dihasilkan. Ketiga, semak dan tentukan pilihan jawapan yang paling tepat. Yes! Selesai pun sesi ulang kaji kita. Mei, tolong jauhkan motor lain tu. Ya. Alah, Kamil, janganlah marah. Kami main-main je. Yelah, kita kan kawan. Seronoklah belajar bersama-sama. Ada, geng. Senang belajar. Baju saya. Sis. Hai kawan-kawan. Anda dah sedia ke untuk UPSR? Anda pasti ke anda ingat topik litar elektrik dan sifat direm? Anda abaikan tak topik kelajuan? Ingat tak sifat-sifat bahan berasid dan beralkali? Macam mana dengan mesin gas? Kalau belum, tingkatkanlah ulang kaji anda sekarang juga dan jangan lupa bersama saya dalam episod yang akan datang. Bye!